putar kaki mencari, pergi jauh teringat lalu satu. Tiga matahari terbenam, barat, timur, selatan, serta utara. Banyak kursi kita sediakan. Jangan risau, datang ramai-ramai dengan keluarga. Kita ada banyak kursi. Kemungkinan orang luar pun datang juga. Ya, insyaAllah. Sebab saya ada post dalam media sosial, Facebook, TikTok, dalam Instagram, ramai yang feedback pada saya. Mohan dari Sabak Benam. Datang seorang ke? Tak, keluarga. Anak, isteri semua ada lah. Semua ada. Okey, terima kasih. Oh, ramai bib. Dah mula dah. Dah habis ke? Habis. Ha? Hai, awal je habis. Dah habis ke? Habis tu. Nasi. Ha. Saya dah nampak, saya dah nampak. Saya dah panggil, kita tunggu sebentar. Kau buat apa ni? Beratur. Ha? Beratur untuk apa? Ambil duit raya. Ambil duit raya? Hai. Kita akan bertindak. Tu dia. Assalamualaikum cikgu. Salam, terima kasih. Sama-sama. Terima kasih terutama kepada Terbaik. pengurusi Taman Air Manis. Taman Air Manis, Cik Zulkifli serta penduduk Taman Air Manis. Ya. Ramai cikgu. Ramai. Kita nampak kat sini adik-adik kan? Adik-adik. Adik-adik nanti kita rompas. Itu je puan ya? Ha. Okey, itu Tuan Fuad ada majlis, Mr. Rajan ada suami dari Pengurusi India, Pelagah, Miss Cikgu Sama, Pengetahuan Cik Zul, sidang grafi, iaitu Timbalan Amanah, Cikgu Mokhtar, ahli majlis yang bertongkat, Tuan Puan daripada Tuan Naliha, tidak boleh, Encik apa tu, sidang Razak dan Pak Balik. Terima kasih puan. Berapa yang dapat? Banyak dapat duit ni. Banyak dapat ni. Banyak dapat ni. Wah, 2 keping. Tunjuk. Ui. Tunjuk dia. Banyaknya dia raya. Tunjuk. Banyak tu. Buka. Tengok. Okey ah. Buka lah. Tengok. RM5. Ya. RM5 ah. Tak dapat envelope. Ha? Saya tak dapat sampul. Tak dapat sampul lah, tak apalah. Dapat duit tak. Dah habis. Minta maaf. Baik pada malam ni dan minta maaf pada yang tak dapat duit raya tu, jangan nangis. Jangan nangis. InsyaAllah kita akan ada lagi selepas ni. Kita nak ambil gambar berseraja. Dengan rasa kita dapat dulu kita ada.
sangat sangat dan sekarang lebih kurang pukul makanan pagi pukul 10 lebih maknanya ada apa lagi dah yang Pukul 6 dia orang datang dah. dan mengikut rekod bila kita buat di tempat yang biasa kita sediakan sekitar 300 ke 400 untuk duit raya 300-400 sampul tak habis tahun ni tak cukup jadi mewakili jawatan kuasa pelaksana juga tidak masalah sahabat kami mohon maaf atas barang kekurangan insyaAllah ada rezeki panjang umur kita akan cuba buat majlis yang lebih meriah daripada malam ini. Kehadiran ini bukan semata-mata majlis terbuka Mahkamah Timur tidak, tapi kehadiran ini adalah di atas pertolongan Cikgu Samad yang telah banyak bantu warga-warga daerah Sabak Benam bila ada kesusahan apa semua beliau turun padam. Jadi inilah yang kita nakkan di masa-masa hadapan pasal pemimpin yang boleh menjiwai hati rakyat. Jadi saya sekali lagi ucapkan tahniah kepada Cikgu Samad dan warganya. Mudah-mudahan insya-Allah Cikgu Samad memudahkan segala urusan. Terima kasih cikgu. Cikgu selamat hari raya. Okey, kita teruskan. Tahniah kepada kipas angin terbentang. Selamat Hari Raya kepada semua yang beragama Islam. Harap tahun ini lebih bertuah kepada kita. Hai. Kontak abang lah. Okey. Nama? Nama saya Wak Jo. Nombor telefon? Kalau nak hubungi saya 017 Okey. 3364 419. Jauh abang datang. Sejak lama adik kenal. Berpadulah kasih mesra. Terjalin rasa saudara. Lama sudah kenal suara. Baca cikgu Samad.